Okey, dalam video kali ni kita akan tengok sikit overview kita punya dashboard lah ataupun Shopper punya dashboard. So bila anda register saja trial plan, so kat sini sebelah atas ni boleh nampak lah kita ada 29 hari lagi trial. Okay. So mana apa maksud trial ni? Trial ni maksudnya kita boleh set up website kita, masukkan produk, masukkan info, edit website, set up payment, shipping dan sebagainya tanpa perlu apa-apa subscription lah ataupun buat pembayaran. Okay, so ada apa dalam dashboard Shopper Go ni? Basically ini dalam bentuk trial lah. So boleh nampak lah kat sini kita punya dashboard semua. Tapi saya nak tunjuk bila ada contoh data lah. Okay, sebagai contoh ni satu lagi. Alright, ini satu contoh store. Okay, bila ada order dia akan nampak macam ni lah. Nampak hari ni ada 2 order. Okay. And then di sebelah kiri ni ada beberapa menu lah. Kita akan go through one by one lah. Okay, so bila ada order, terus masuk klik order. Dan dalam ni boleh nampak lah order siapa yang order, berapa ringgit dia order dan sebagainya. And then bila klik order ni kita boleh nampak lah apa barang yang dia order, email dia, buat pembayaran guna apa, shipping dan sebagainya. Okay, itu bahagian order. Alright, so order ni ada 2. Satu boleh buat order macam masuk daripada website. Okay, satu lagi order juga boleh datang daripada kita buat create manual order lah. So kalau kita pergi kat draft macam ni, okay, kita boleh create order. Alright, and then kita boleh buat manual order lah. Contoh saya boleh order ni, saya boleh pilih produk mana saya nak create order dan sebagainya. So biasanya ini sesuai bila kita nak key in order WhatsApp ataupun ada order wholesale lah, borong secara manual. Okay, selain daripada tu kita juga boleh nampak kalau ada abandon order. So contoh abandon ni maksudnya bila orang tu dah masuk website, dah add to cart, dah check out dan sebagainya tapi dia tak complete pembayaran penuh lah. Okay, macam ni adalah beberapa data yang dia tak jadi untuk membeli. Alright, okay. Itu bahagian order. Kita ada order biasa, order draft order dan juga abandon order. Alright, kemudian menu seterusnya adalah products. So dekat sini anda boleh masukkan produk, edit produk, edit stock dan juga masukkan gambar lah. Dan kita juga boleh edit in bulk lah. Contoh saya nak edit katalah yang ini dengan yang ini, saya juga boleh klik bulk edit dan saya boleh edit lah dia punya harga ke, dia punya stock ke apa, semua dalam ni sahaja. Straight away boleh. So dia sangat mudah. Okay, selain tu dia ada function-function yang extra macam bundle. Bundle ni maksudnya kita boleh create satu package, produk A campur produk B dan dengan harga yang kita nak lah. Okay, kita ada inventory kat sini, kita boleh update stock. Dan kita juga boleh tengok movement stock lah. Kita ada inventory log lah kita panggil. Okay, dan juga anda boleh create kategori lah. Kategori ni macam nak buat collection ke, nak buat sales punya produk sahaja ke, nak buat new arrival ke, boleh juga. Okay, selesai bahagian produk, kita juga ada bahagian customers. So dekat customer ni anda boleh tengok lah contoh macam Sarah Adam ni, order dia berapa dia order, berapa spend dan sebagainya. Okay, kita boleh klik detail dia, boleh nampak. So semuanya lengkap. Semua database ni dah simpan dalam sistem Shopper Go ni lah. So anda boleh blast database, boleh nurture diorang dan sebagainya. Banyak lagi kita boleh buat dengan bila kita ada database sendiri compare dengan platform yang di luar kawalan kita lah. Okay, yang kedua kita juga ada segments. Okay, segment ni dia macam lebih kepada CRM lah. Sebagai contoh kat sini, semua customer yang dalam store kita, semua active buyer yang ada buat satu purchase. Okay, so contohlah saya klik je sync ni, nanti akan di sync. Okay, ada 2 orang customer yang dah buat pembayaran lah. Maksudnya ini kita punya database. So saya boleh download the whole segment ni dan saya boleh blast lah, nak guna blast WhatsApp ke email ke, terpulang. Okay, dan juga kita ada review lah. Review ni bila orang ada submit review, dia order completed dan dia akan dapat review lah. Nanti dia akan keluar dekat kita punya website. Okay, mungkin ada beberapa features ni tak ada dalam trial anda sebab mungkin ada beberapa features tu dia ada pada plan-plan tertentu lah. Mungkin plan ultimate ke, mungkin plan premium. Dia bergantung kepada bila waktu anda pilih plan subscription anda nanti. Okay, dan menu seterusnya adalah forms. Okay, dalam form ni biasanya kita boleh buat landing page lah. Okay, sebagai contoh saya just tunjuk saja secara ni, dummy. Okay, so nanti dia akan ada edit builder macam ni. So you boleh drag and drop, masukkan copywriting, masukkan template, masukkan gambar, masukkan video dan sebagainya, and then at the end of the day bila customer submit, dia boleh submit dalam bentuk form lah. Dia boleh buat landing page dan dia juga boleh buat sales page. Okay, nanti ada modul yang you boleh tengok lagi details lah. So every form yang submitted, contoh kalau you buat landing page ada form, you akan dapat dalam bentuk leads lah. Leads akan masuk dalam ni.
Alright, dan yang seterusnya kita ada reporting. Reporting ni boleh tengok by date, by product, by variant dan sebagainya. Contoh, katalah saya nak tengok by date. Hari ni kita ada satu sales, okay, dan kita boleh filter lah. Filter nak by tarikh ke, and then kita boleh export dalam CSV dan sebagainya lah. Alright, dan yang seterusnya kita ada fungsi marketing. So, marketing ni ada macam-macam lah. Kita boleh buat coupon, kita boleh buat bump offer, kita boleh buat thank you page offer, kita boleh buat one-time offer, dan juga kita boleh buat email marketing lah. Contoh saya nak create email ke, saya nak hantar kepada siapa, saya nak hantar kepada segmen mana, dan ini pun juga ada dalam Shopper Go. Okay, dan yang seterusnya, menu seterusnya kita ada files. Files ni macam bila kita ada upload file-file tertentu dan kita boleh tengok balik lah dalam data website kita. Okay, dan seterusnya kita ada setting. Setting ni standard lah. Setting ni boleh setting kita punya checkout, kita punya payment, kita punya location, kita punya tax, kita punya shipping, kita nak integrate dengan SMS provider mana, WhatsApp provider mana, email marketing yang mana. Okay, kita nak setting invoice, kita nak setting notification, banyak lah. Okay, staff account, custom domain, nak ada webhook dan sebagainya. So, saya takkan cover semua dalam overview ni, tapi saya just nak bagi tahu je lah. So, sebenarnya Shopper Go ni dia dah lengkap dah. Daripada A to Z, kalau you nak buat jualan online, nak ada website sendiri, even nak proses order WhatsApp ataupun wholesale, dia dah complete lah, dia dah lengkap. Alright, dan menu seterusnya kita juga ada live chat lah. Okay, live chat ni daripada Isnin sampai Jumaat, waktu office hour. Okay, kalau hari Sabtu dia pukul 9 sampai 1 sajalah, kecuali public holiday. Public holiday dia tak ada live chat lah. Alright, so boleh pilih lah nak cakap dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Inggeris ke. Dua-dua kita punya technical support boleh jawab dengan baik lah. Alright, so soalan-soalan yang biasa you bertanya, soalan-soalan technical atau soalan-soalan yang very basic lah, inquiry basic pun boleh juga. Okay, dan yang terakhir kita ada sales channel lah kat sini. Sales channel for now kita hanya ada 3 saja. Kita ada online store, kita ada form, dan juga kita ada Loyverse lah. Loyverse ni macam POS lah. Siapa yang ada butik, dia nak linkkan dia punya stok butik dengan stok website, boleh gunakan Loyverse. Okay, itu saja untuk overview dashboard Shopper Go. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.